Assalamualaikum, salam sejahtera dari Stadium Tuanku Said Putra untuk aksi Liga Super, pertemuan di antara pasukan Immigration FC berdepan dengan pasukan Melaka FC. Ini berkembang ke sebelah sini. Apakah offside ataupun tidak? Masih lagi Wilma Jordan, peluang bagi pasukan Immigration. Wilma itu percubaan pertama dari penjaring terbanyak Immigration FC. Lepas dari kawalan Rubin Tiran, lepas dari kawalan Irfan. Dino Klasik sambil Immigration sedang mengasak peluang bagaimana kali ini, tinggalkan ke belakang. Lambat sedikit. Di sini ada Eduardo, percubaan. Namun sisi jaring yang dicari. Pada ketika hantaran terus mencari Elvis Kamsoba. Pada ketika pemain-pemain sudah berada pada posisi untuk menerima hantaran. Kali ini Fayad, peluang bagi Immigration. Dia mencari posisi di sebelah kanan. Namun terlepas. Satu tindakan baik hantaran dilakukan oleh Wilma Jordan. Namun finishing yang dilakukan oleh Fayad tidak menemui sasaran. Elvis Kamsoba. Fazul Daniel. Wilma. Abijak untuk Fayad, peluang bagi Immigration untuk jaringan yang pertama. Bermula di babak yang kedua dengan cerita yang menarik. Satu tindakan yang begitu bijak yang dilakukan oleh Wilma Jordan untuk mencari Fayad Zulkifli. Lihat bagaimana sungkitan yang dilakukan, memperdaya Noel dan juga Sam untuk memberikan permulaan yang begitu baik untuk Immigration FC seawal permainan di babak yang kedua. Pada itu serangan dari pasukan Melaka. Dino Klasik yang menjadi penghalang. Rubin Tiran dari Dino Klasik. Jaringan penyamaan. Selepas yang pertama terkena tiang. Namun tindakan susulan selepas itu memberikan jaringan penyamaan untuk pasukan pelawat. Jadi Melaka kembali dengan jaringan penyamaan berpunca daripada Syarif Fikri. Kemudiannya rembatan terus dari Dino Klasik terkena tiang. Dengan crossing Rubin Tiran tepat ke kepala Dino Klasik. Irfan clearance terus ke atas. Terus cara direct. Siapa yang dilayangkan kad merah? Insiden tanpa bola dari Eduardo Sosa. Mahali. Halim. Namun tiupan whistle untuk Melaka pulang ke Bandaraya Melaka dengan satu mata. Satu mata juga untuk Yusuf Celah dan juga Immigration. Sekaligus untuk menyaksikan mata ke-32 untuk Immigration dan mata ke-19
untuk pasukan Melaka. Jaringan Fayat Zulkifli dan juga Dino Kelesic. Minit ke-60 dan minit ke-46 untuk keputusan muktamad di Kompleks Sukan Tuanku Zat Putra di Kanga. Immigration 1, Melaka 1.